Kalau dekat rumah anda ada daun pandan, ada santan dan juga ada Swiss roll, korang wajib cuba resepi ni sebab memang senang sangat. Yang penting sedap doh, korang wajib cuba. Okey. Jadi bahan-bahan dia korang pergilah beli Swiss roll yang jual dekat supermarket tu. Okey, beli saja satu roll macam ni, dah potong-potong. Dan selepas itu kisarlah ini dengan daun pandan dan tapiskan. Okey. Dan setelah itu kita ambil 6 cawan air, 10 gram sebut agak-agak, setengah cawan gula, air panas yang kita dah kisar tadi tu, dan kacau sehingga mendidih kecil. Matikan api dan tuanglah dalam tipi hingga 4 sendok ke dalam loyang 8 inci, baru susun Swiss roll dan tuang sikit lagi jelly tadi tu. Okey, dah bagi kat ia mengeras di luar. Setelah tu kita buat lapisan yang seterusnya. Lapisan tadi tu korang just masukkan sahaja santan dan juga telur, kacau sehingga mendidih. Dan mendidih matikan api, masukkan sedikit garam dan kacau selama beberapa minit. Sebelum korang tuang dekat lapisan Swiss roll yang dah keras tadi tu, asal korang cocok dulu supaya ianya mengeras. Dan sejukkan 6 hingga 7 jam di dalam peti dan siap dah boleh makan. Dan kepada semua, selamat mencuba.